Assalamualaikum. Tahniah saya ucapkan kepada mereka yang dah pun berjaya mendaftarkan diri sebagai rakan niaga Aisunah. Kepada mereka yang belum, jomlah bersama-sama kami memeriahkan lagi produk susu kambing Aisunah ini yang semakin hangat diperkatakan. Walaupun ia tak dijual secara lambakan, susah nak dapat, tak jumpa kat kedai-kedai, hanya boleh didapati secara online dan boleh dapat melalui pengedar-pengedar rasmi negara. Ia tetap menjadi pilihan insan-insan yang terpilih. Kenapa susu Aisunah ni tidak dijual secara lambakan di kedai-kedai? Sebab syarikat kami ni sangat amat menitik beratkan mutu susu kambing Aisunah ni. Lagi-lagi produk susu Aisunah ni lah susu kambing yang juga merupakan minuman kegemaran Rasulullah SAW. Formulasi susu kambing Aisunah ni juga memang 100% susu kambing organik. Maksudnya dia takkan ada campuran dari susu lembu. Lagi susu Aisunah ni natural, dia tak ada pewarna T1, tak ada perisa T1, tak ada langsung bahan-bahan sintetik. Memang 100% natural and organic. Memang insya-Allah membantu kita punya kesihatan. Dan hari-hari saya minum ni memang saya rasa badan saya semakin bertenaga. Dan begitu juga mereka-mereka yang dah amalkan minum susu Aisunah ni, korang boleh lihat dah banyak dah testimoni mereka yang dah amalkan susu Aisunah ni. Banyaklah perubahan positif yang mereka dapat. Video-video tentang susu kambing Aisunah ni pun dah banyak. So korang boleh tengok dan nilaikan sendiri susu Aisunah ni. Kalau korang perasan, produk susu Aisunah ni memang tak ada jumpa iklan ni dekat TV maupun radio ataupun media massa yang lain. Produk susu Aisunah ni memang walaupun dia tak ada keluar iklan, dia tetap mendapat perhatian dan banyak dah orang cakap pasal susu Aisunah ni susu yang terbaik. Bukan saja susu ni terbaik, malah dia punya pengedar rasmi dia, iaitu jemaah rakan niaga susu Aisunah ni juga merupakan jemaah yang paling cool sempoi. Mereka nampak biasa-biasa je tapi sebenarnya luar biasa, sangat humble dan suka berkongsi manfaat antara satu sama lain. Kami juga, jemaah kami juga mempunyai mentor yang sangat berdedikasi. Kami tidak akan dibiarkan bersendirian, sentiasa dibimbing. So apa yang kami buat semua dipantau oleh mentor. Okey, saya nak bagi tahu ada satu berita gembira di mana syarikat kami akan keluarkan satu produk baru yang pasti ramai nanti-nanti, iaitu susu kambing Aisunah Perisa Coklat. Susu kambing Aisunah Perisa Coklat ini juga dikenali sebagai set ikhtiar Suriat, di mana formulasi dia mengandungi kurma Arab dan coklat yang memang dah dibuktikan dapat membantu mengawal hormon manusia dan juga membantu meningkatkan kesuburan pasangan suami isteri. Untuk itu, syarikat kami akan buka peluang kepada sesiapa yang berminat nak jadi pengedar bagi produk baru ini, iaitu susu kambing Aisunah Perisa Coklat. Modal terendah yang diperlukan hanyalah sebanyak RM500. Dengan RM500 ni, anda akan dapat satu karton susu kambing Aisunah Perisa Coklat. Satu karton mengandungi 12 kotak.
Ada lagi satu tawaran lumayan yang syarikat kami offer sampai sebelum 1 hari bulan ni sahaja. Dan offer ini limit kepada 40 orang terawal sahaja. Apa dia offer lumayan ni? Syarikat kami berbesar hati nak bagi free 1 karton susu kambing Arsuna pelbagai perisa itu asli dan kurma kepada mereka yang mengeluarkan modal sebanyak RM1,000. Dengan modal RM1,000 tu anda akan dapat 2 karton susu kambing Arsuna perisa coklat dan satu lagi percuma dan satu karton percuma susu kambing Arsuna pelbagai perisa. Jadi dengan modal RM1,000 tu anda akan dapat 3 karton susu kambing Arsuna. Berbala tak? Jadi grablah peluang ini secepat mungkin kerana offer ni mungkin takkan ada lagi dan mungkin yang terakhir untuk bulan ini. Okey, jangan tunggu lagi. Ingat sebelum 1 hari bulan ini. Ingat, minuman sunnah satu amalan, dalam sunnah ada kejayaan. Assalamualaikum.